Donald Trump duit, Allah juga bagi saya dan tuan-tuan duit untuk kurus fisabilillah. Bukan duit kita. Ini Allah tanya ke akhirat besok. Firdaus, kamu Allah bagi, saya bagi kamu ilmu. Kamu tak sampaikan dakwah pada orang Norway, kamu tak sampai pada orang Iceland, yang jemaah Malaysia tak sampai lagi kat sana. Dulu saya dengar dia cerita, satu negara tu siangnya 22 jam. Betul ke saya sampai sana? Tak sebab buat dakwah, bukan nak beritahu saya suka berjalan tak. Saya sampai, kami jemaah kami sampai Iceland, kami tengok orang Iceland tak solat, buat maksiat, orang Palestin. Kita apa? Free Palestin. Saya di Iceland, saya buat dakwah kat pub, disco tu. Yang jadi sponsor, yang jadi bodyguard, orang-orang Palestin yang kita bela. Salah siapa? Salah saya, kita semua. Salah saya dan tuan-tuan kita tak bentuk jemaah pergi seluruh dunia. Tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan kita di comfort zone. Kita kat Malaysia ni tuan-tuan, ulama banyak, kuliah maghrib, kuliah subuh banyak. Tuan-tuan jangan rasa. Tuan-tuan tengok sekarang, saya belum balik Malaysia, saya masih kat Saudi lagi buat umrah. Saya tengok kes-kes yang keluar kat internet. Ya Allah, kalau kita tak buat usaha dakwah tuan-tuan, tak mustahil negara kita akan jadi macam negara Eropah. Tuan-tuan kena fikir ni. Kita dengar orang sini, kita bagi tahu, kita buat usaha dakwah ni untuk apa? Nak selamatkan generasi akan datang ni. Tuan-tuan Allah bagi syukur, alhamdulillah dapat solat awal waktu, 5 waktu kat masjid, dapat qiyamul lail malam Jumaat, doa makbul, pintu langit terbuka. Tapi anak-anak, cucu keturunan kita boleh tak buat macam tu? Tanggungjawab siapa ni? Tanggungjawab saya dan kita semua. Nabi Ibrahim buat dakwah, ulama masyhur selalu beritahu apa kesan ni, apa hikmah ni bila kita buat dakwah. Bila kita buat dakwah semua Allah janji, Allah jaga 7 keturunan kita dalam landasan agama. Saya mungkin dapat usaha dakwah, orang panggil jadi satu ustaz, imam, penceramah bebas. Saya yakin mungkin ada atuk-atuk saya yang 7 keturunan ke atas, sehingga dia jaga agama. Atuk saya rupanya mursyid tariqah Naqsabandi. Pun saya tahu. Saya belajar pondok pun saya tahu. Usaha nakal saya tak tahu. Tapi sebab ada moyang-moyang kita yang jaga agama, sehingga agama sampai pada kita. Tapi kalau kita tak jaga agama, apa jadi 7 keturunan ke bawah? Tu bayang. Saya ajak tuan-tuan buat dakwah ni bukan nak untuk apa, nak glamourkan apa tabligh lah, NGO, tidak. Sebab nak selamatkan generasi akan datang.